Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. So hari ni aku berada di Kawasaki Technical Center. Dekat belakang aku ni. Jom kita tengok daripada depan apa yang ada kat sini. Alright, so ini adalah Kawasaki Technical Center. Kita tengok kat dalam dia macam mana. So ini bahagian dalam dia, ada counter, reception dan ada tempat menunggu kat sini. Dan ada juga merchandise kat sini. Ada baju, ada topi yang hitam. So ini tempat display lah untuk servis dan advisor. Dan kita tengok tempat servis dia kat belakang. Ini adalah bahagian untuk servis lah, servis bay dia. Dia ada dua servis bay kat sini. So servis bay ni dia akan ikut quality control lah. Dia akan buka sekali dia punya servis manual kat sini. Dan yang ini pula adalah servis bay yang heavy sikit lah. Andai kata dekat sini dia detect memang ada major problem dan perlu pemeriksaan lebih lanjut ataupun overhaul, ada satu lagi lah dekat bahagian sini. Ini adalah overhaul room. So dekat sini untuk repair bahagian major lah. Maknanya engine yang kena overhaul dia akan masuk dekat bahagian sini. Okay, Kawasaki Technical Center ni sebenarnya adalah khas untuk dealer-dealer lah. So maknanya andai kata motor korang yang dihantar ke dealer yang dia tak boleh nak solve problem tu, so dia akan hantarlah dekat Kawasaki Technical Center ni. Jadi tak perlu risau dengan dia punya barang-barang spare part, semua memang original.